sejenis tumbuhan yang mungkin kurang dikenali ramai tetapi memiliki kekuatan dan khasiat yang cukup jeranggau mengagumkan. Sebagai salah satu rempah yang berasal dari Asia, jeranggau telah digunakan dalam pelbagai cara baik dalam masakan, ubatan tradisional atau sebagai bahan kosmetik. Jeranggau dikenali juga dengan nama-nama seperti jeringgau, jeranggung, alwah atau deringgu, mempunyai nama botani yang dikenali sebagai Acarus calamus L. Ia termasuk dalam keluarga Araceae. Ciri-ciri morfologi jeranggau ialah pokok jeranggau adalah tumbuhan akuatik yang memiliki rizom di dalam tanah, berbatang dan berbulu. Daun tumbuh tegak dengan panjang hingga 2.5 cm. Meskipun memiliki bahagian yang disebut bunga, bahagian yang menarik dari tumbuhan ini adalah jambaknya yang memiliki ukuran lebih kurang 8 cm panjang. Rizom atau bahagian dari akar tumbuhan jeranggau mempunyai pelbagai kandungan aktif seperti aceron, apinin, calaminol, caryophyllene dan banyak lagi. Kandungan-kandungan ini menjadikan jeranggau sebagai tumbuhan yang memiliki khasiat luar biasa. Ini telah menunjukkan beberapa tindak balas penting farmakologi seperti aktiviti anti kerandangan, antioksidan, anti-tumor, anti-kulat dan antibakteria. Spesies ini lebih cenderung dalam perbuatan ubat yang boleh digunakan untuk masalah kulit. Ini kerana tumbuhan bakau mengandungi bahan yang beracun tetapi berguna untuk manusia kerana komponen tersebut boleh digunakan sebagai antifungal dan antibakteria serta sebagai peptidal. Tambahan pula, Languiculia racemosa mengandungi aqueous dan extra ethanol daripada batang pokok yang boleh dijadikan ubat kerana kandungan kimia tersebut boleh digunakan sebagai antimikrob. Untuk perkongsian, jom subscribe Herbal DT Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herbal yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herbal DT Channel. Sihat-sihat selalu!